isteri Nabi Ibrahim yang ketiga itu adalah daripada campa. Itu kita maklum. Cuma setengah pihak ingin mendapatkan bukti yang kukuh dan sebagainya. Sebagai kajian sejarah, dia bukan macam kajian dalam Quran. Tidak semua perkara disebut dalam Quran. Bila saya sebut isteri Nabi Ibrahim itu Katurah, berasal daripada campa, mana ada dalam Quran? Quran tak sebut pun, hadis pun tak sebut. Tak semua benda disebut dalam Quran. Nama Nabi Muhammad, nama isteri Nabi Muhammad pun tak ada sebut dalam Quran. Asyah, nama Fir'aun yang beriman itu pun isteri Fir'aun tidak disebut namanya, kecuali disebut mar'ah Fir'aun. Disebut mar'ah Fir'aun. Yang disebut dalam Quran hanyalah nama Maryam, mak kepada Nabi Isa AS. Bukan senang nak sebut sesuatu nama itu di dalam Al-Quran. Maka jika tidak ada nama Qaturah di dalam Quran, tidak ada masalah. Sebab ahli-ahli sejarah telah menyebut perkataan ini. Mereka mengatakan itu Israiliyat dan sebagainya. Perkataan itu, perkataan Israiliyat itu semuanya perkataan Israiliyat. Jikalau sebelum kelahiran Nabi Isa AS, cerita-cerita orang Israel dan cerita-cerita orang Israel ada bukti dan sudah bertulis dokumentasi, dan kita boleh pakai. Dan pihak jurnal dunia, akademik dunia, jurnal, pihak buku menerima penulisan daripada kitab-kitab klasik ini. Tanpa kitab-kitab klasik, kita tidak dapat membongkar Babylon, tidak dapat membongkar Mesir, tidak dapat membongkar apa yang berlaku di Palestin, di Syria, di Yaman, dan di India serta di China. Kita perlukan kitab-kitab klasik ini. Jika menolak kitab klasik ini sebagai Israiliyat, kita tidak boleh terima. Kerana peringkat dunia, akademik dunia telah menerima kitab-kitab ini sebagai bahan sources yang bermutu tinggi. Dia tidak menghalang daripada kita mengatakan yang Katurah ini adalah datang daripada alam Melayu, kerana berdasarkan kebenaran nama Katurah itu ialah kayu gaharu. Dan kita maklum kayu gaharu ini hanya ada di kawasan ini, di kawasan alam Melayu, dan campa Vietnam adalah kayu gaharu yang terbaik. Itu. Pengerusi, masanya macam mana? Dah habis ya? Ya, saya rasa sudah tu. Mungkin next slide kita habiskan. Next slide. Sepintas lalu hasil bumi Melayu yang menggunung. Saya perlu sebut di sini. Seterusnya slide. Terdapat juga sejarawan barat seperti Titus Fabius Josephus. Ini sesudah tiadanya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS tiada 33 AD. Nabi Isa AS hanya berdakwah 3 tahun saja. Dan orang ini telah menceritakan apa yang berlaku di alam kuno. Flavius Josephus 37 hingga 100 BCE berpendapat bahawa Opir of Solomon, iaitu sebuah pelabuhan atau sebuah kawasan yang membekalkan pelbagai barangan termasuklah emas kepada Nabi Sulaiman seperti yang terdapat dalam Bible, terletak di Chorasan area. Chorasan area, yang juga dikenali sebagai Melaka. Saya ada catatan geologi bahawasanya terdapat 60 km satu kawasan perlombongan emas yang ditinggalkan berusia beribu-ribu tahun. Daripada Jementah, Muar, Gemas, Jempol, 60 km penuh dengan pelombongan emas yang ditinggalkan beribu tahun. Dan kita maklum Nabi Sulaiman AS 980, wafat sekitar 935 BCE. Maksudnya kalau 9 campur kita 2000, 3000 tahun yang silam. Ya, emas di kawasan tanah Melayu ada 2 jenis. Satu dalam bentuk flekus, dalam bentuk kepingan. Kita pergi kat sungai, kita boleh mengayang cari emas kan? Satu. Yang kedua dalam bentuk wing, dalam bentuk dia dalam batu. Dalam batu, dalam kristal itu ada wing. Dalam wing itu ada saluran-saluran emas. Untuk mengambil emas dalam wing tu, dia kena guna mata kapak 0.3 mm. Halusnya mata kapak itu untuk korek tu. Hubungan Melaka untuk korek emas dengan Sungai Batu wujud. Kerana pembuatan senjata ada di Sungai Batu. Nampak tak? Dulu semua Melaka. Ya. Okey, next slide.
Seorang rakyat Mesir berketurunan Greek bernama Claudius Ptolemy juga telah memberikan satu daftar yang komprehensif berkenaan pelabuhan dan pusat perdagangan yang wujud di bahagian timur dan barat pada abad yang kedua Masihi. Catatan Ptolemy telah memperkenalkan Asia Tenggara, khususnya semenanjung tanah Melayu digelar sebagai Golden Khorasan, kawasan emas Khorasan, atau semenanjung emas kepada masyarakat. Mereka dah tahu kita ada emas, sebab tu mereka nak ambil. Ptolemy dah sebut 2 Masehi. 2 Masehi sekitar 100 AD. 100 AD mereka dah tahu, sebab tu mereka plan. Walaupun kerajaan Osmaniyah dah kawal lebih awal, tapi mereka plan. Beberapa kali mereka telah dihalang oleh kerajaan Osmaniyah. Portugis sebenarnya telah dihalang oleh kerajaan Osmaniyah ketika di Laut Merah nak datang serang Melaka. Telah dihalang, tapi dah berkali-kali dia nak serang Mekah. Portugis pernah nak serang Mekah, tapi Osmani yang halang. Atas dasar empayar Osmani. Kan Osmani menguasai 3 kota suci, Madinah, Mekah dan Palestin. Jadi Osmani yang kawal. Tapi di kawasan kita ini dah 2-3 kali dah tak larat dah Osmani, maka beliau berjaya, pihak Portugis berjaya datang ke Melaka. Next slide. InsyaAllah nak habis dah. Lagi, next slide please. Next slide. Ini bukti terakhir. Penemuan duit shilling kurun yang ke-12 di Fustat. Fustat itu Mesir. Mesir yang dipercayai berasal dari alam Melayu juga membuktikan bahawa aktiviti perdagangan pernah berlangsung antara kedua-dua wilayah. Hubungan perdagangan antara Mesir dan alam Melayu terus berlangsung pada awal ke-13 dan abad yang ke-14. Abad ke-14 maksudnya 1400. Abad yang ke-15 1300. Abad yang ke-15 1400, ya. Dia naik satu-satu. Kurun itu lebih tinggi, ya. Jadi 1516, kurun yang ke-16 Portugis serang. Slide seterusnya. Oh, dah habis ya? Dah habis. Saya tinggal ada kesimpulan sebenarnya. Tak apa. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini bahawasanya terdapat 2 kingdom besar di alam Melayu, satu sebelum lahirnya Nabi Isa dan yang kedua selepas lahir Nabi Isa. Sebelum lahirnya Nabi Isa, ianya bertempat di Kedah, di mana kerajaannya kerajaan besar, peleburan besi yang terhebat di peringkat dunia, sehingga kan Zulkarnain yang disebut dalam Al-Kahfi itu pernah datang ke situ. Kita maklum, ya. Okey. Yang kedua, Melaka merupakan pentadbiran bangsa Melayu selepas lahirnya Nabi Isa AS, yang mana bertubi-tubi diserangkan. Mereka tahu di sinilah, di bumi inilah terdapatnya emas, sehingga kan dikenali sebagai kerosen. Ketiga, kita maklum bumi ini penuh dengan menggunung dengan mineral. Hingga hari ini pun bertrilion lagi kita ada mineral, tapi kita tak tahu macam mana nak korek. Kena ada gabungan dengan pihak luar, British, Portugis, Belanda, ya, yang datang kepada sini hanya mengambil bahagian atas sahaja mineral-mineral yang ada. Masih banyak lagi mineral yang terkumpul di bawah yang tidak dicongkil oleh mereka. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.